Welcome to Black Dolphin, penjara paling kejam dekat dunia. Penjara ni tak bunuh jasad, tapi dia bunuh otak kau sikit-sikit hari-hari. Penjara Black Dolphin ni beroperasi sejak tahun 1745 dan terletak kat sepadan Kazakhstan. Black Dolphin ni tahan banduan kelas neraka, contohnya pembunuh bersiri, perogol, kanibal. Ya, kanibal yang makan orang betul-betul tu. Dalam penjara ni ada lebih 700 banduan. Jumlah jenayah yang diorang buat, lebih 3,500 nyawa yang hilang. Secara puratanya, 5 pembunuhan setiap seorang banduan. Kat sini, banduan tak tahu siang malam sebab tingkap semua tutup, lampu je yang sentiasa buka. Makan, tidur, mandi, semua ikut jadual kejam. Semua banduan akan dikejutkan seawal jam 6 pagi dan diorang tak boleh duduk atas katil. Kalau tak buat apa-apa, banduan kena berdiri. Yes, literally berdiri. Bayangkan, sepanjang hari, waktu keluar sel pun, banduan kena tunduk, tangan digaring belakang badan dan dikawal oleh 2 guard bersenjata. Bukan sebab diorang nak protect banduan, tapi sebab tak nak bagi satu inch pun peluang banduan ni lari. Dahsyat kan? Boleh dikatakan pergerakan diorang ni sangat-sangat terbatas. Setakat hari ni, penjara Black Dolphin ni tak ada lagi kes lari. Zero. Kosong. Sebab kalau diorang nak lari pun, diorang kena tahu arah banduan dekat sini. Langsung, tak dibenarkan tahu bentuk even layout penjara tu sendiri. Actually, dekat luar pintu utama penjara tu ada satu arca ikan lumba-lumba hitam. Yang ironinya sebab dalam ni tak ada langsung erti kebebasan. Black Dolphin bukan tempat penebusan. Dia tempat untuk padamkan siapa kau dulu sampai kau sendiri pun lupa.